Dulu, roti canai 50 sen sekeping, sekarang RM2. Dulu, kopi secawan RM1.80, sekarang RM3. Dulu, nasi lemak sebungkus RM1, sekarang RM2.50. Ini yang dinamakan inflasi, kenaikan harga barang. Kenapa harga barang makin hari makin mahal? Antara sebab utama adalah daripada kejatuhan nilai ringgit. Dulu, $1 bersamaan dengan RM3.20, sekarang RM4.46. Bila nilai duit kita jatuh, harga barangan import semakin mahal. Walaupun roti canai, kopi dan nasi lemak dibuat di kedai mamak, tetapi kenaikan harga barang import juga memberikan kesan kepada harga barangan tempatan. Harga emas juga meningkat apabila nilai duit kita jatuh kerana emas juga adalah barang komoditi. Tetapi emas tidak sama seperti makanan yang ada tarikh luput. Emas tidak sama seperti kereta kerana nilai kereta akan jatuh. Emas adalah aset yang nilainya tidak jatuh kosong kerana nilainya tidak bergantung kepada apa-apa faktor selain daripada berat dan ketulinan. Jadi sebenarnya fungsi emas ini adalah untuk mengekalkan nilai simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. 1,400 tahun dahulu, 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Sekarang, 1 dinar masih lagi boleh beli seekor kambing. Jika anda ingin selamatkan nilai simpanan anda dan tukarkan kepada emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.